Assalamualaikum dan salam sejahtera. Meskipun aplikasi sistem imigresen bersepadu nasional MyNICE mula dikuatkuasakan esok, namun ia tidak mandatory. Ketua Pengarah Imigresen Datuk Zakaria Shahban berkata, orang ramai masih mempunyai pilihan lain untuk urusan perjalanan ke luar negara. Untuk melepasi autogate kita, bukan saja kita guna QR code. Kita masih boleh gunakan pasport. Imbasan pasport itu sendiri. Kalau dia tak ada apps, dia masih gunakan pasport fizikal dia. Datuk Zakaria ditemui pada Majlis Amanat Ketua Pengarah Jabatan Imigresen 2026 di Putrajaya. Katanya sepanjang tempoh peralihan ini, aplikasi My Border Pass masih boleh digunakan. Justru masyarakat tidak perlu gusar sekiranya belum mempunyai aplikasi MyNICE buat masa ini. Sebelum ini, Kementerian Dalam Negeri memaklumkan bermula 15 Januari, My Digital ID digunakan sebagai platform log masuk tunggal bagi warga negara yang menggunakan aplikasi MyNICE. Bagi warga negara asing, kaedah log masuk sedia ada ke aplikasi MyNICE akan terus digunakan tanpa sebarang perubahan. Hari kedua perbicaraan kes genosid Rohingya di Mahkamah Keadilan Antarabangsa ICJ dikejutkan dengan pendedahan terbaru menerusi bukti yang dibentangkan oleh Peguam Mewakili Gambia Tafadzwa Pasipanodia berhubung serangan di sebuah kampung di utara Rakhine. Menurut Pasipanodia, tentera Myanmar didakwa memenggal kepala lelaki, merogol wanita dan kanak-kanak perempuan termasuk mencapak bayi ke dalam sungai. Malah selepas membunuh semua penduduk kampung, tentera Myanmar turut membakar bangunan secara sistematik yang digelar sebagai operasi pembersihan. Justru keseluruhan bukti berkenaan secara jelas menunjukkan tindakan dengan niat memusnahkan etnik Rohingya. Keputusan Muktamad ICJ dijangka mengambil masa berbulan atau bertahun meskipun mahkamah itu tiada mekanisme untuk menguatkuasakan keputusan. Sekian berita terkini, salam hormat.